Setiap insan mempunyai sejarah. Setiap kisah mempunyai hikmah. Ini hikmah di sebalik kisah. Tali kafan lupa buka, nanti jadi pocong. So pocong tu itself is dia apa. Buka tak buka, dia tetap pocong kalau betul-betul lah kita cakap. Cuma bezanya kalau dia buka, dia mungkin pocong tanpa hijab lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Hikmah di Sebalik Kisah. Aku co-host utama korang, Saifullah Abdul Rahman. Dan pada hari ini, aku for the meantime sekarang, aku bersendiri. InsyaAllah aku punya co-host on the way. Okay, on the way. Semoga Allah mempermudahkan urusan dia kerana dia ada masalah motor kan. Itulah, semoga Allah mempermudahkan urusan dia. Okay, hari ni aku nak bikin shout out dulu untuk kita punya sponsor for this episode. Okay, setiap episode tu kira ada dia punya costing, ada dia punya expenses. So, kita punya sponsor ni, dia ada one that membantu kita, memudahkan kita untuk push kita untuk keep doing this content, this podcast lah, right? So, as how korang boleh see the banner below, okay, kita sponsored by Hikmah Relief Services. So, Hikmah Relief Services ni is basically korang can go to diorang punya TikTok, korang boleh tengok diorang kira providing assistance dari segi sponsor meal daripada korang, kan, to the underprivileged families, to the orphan and such. So, this is the thing about one meal, kira to sponsor them, you know. You can contribute one meal, how many meal yang korang nak. So, kita akan distribute to them. So, and then also, kita di Hikmah Relief Services, diorang ada bikin korban. Korang kalau belum bikin korban, ingat guys, korban ni adalah sunnah. So, kadang-kadang orang macam cakap, oh, aku tak cukup duit lah nak bikin korban. Korban ni setahun sekali guys. You can plan for it, right? Korang boleh plan early. Macam like right now, korang boleh plan simpan duit lah untuk korban. Because at the end of the day, korban ni bukan sekali seumur hidup. Nabi SAW pun korban banyak. And at the end of the day, kira kita katakan apa tau, maaf cakap walaupun aku tak celebrate tapi boleh je ada orang kira celebrate birthday tiap-tiap bulan. Pasal bulan ni dia birthday, bulan depan kawan dia birthday, lepas tu anak dia birthday, makcik dia birthday, mak dia birthday, kan? Boleh je kita cucuk duit untuk beli hadiah, betul tak? So why not kira untuk ibadah yang setahun sekali korang tak boleh put in effort. Korang have to think about it. Kenapa buat ibadah kita tak put in effort, tapi kenapa kalau benda-benda macam ini yang in fact bukan daripada agama pun, kita put in effort, right? Yeah, so you guys can go to Hikmah Relief Services or can DM kita untuk tahu macam mana nak proceed dengan register korban with Hikmah Relief Services, yang mana mereka mensupport Hikmah di sebalik kisahnya podcast. And today, the highlight of today punya sponsor is Hikmah Ukhuwah Merch Home. Alright, so Hikmah Ukhuwah Merch ni is basically a merchandise apparel yang mana diorang kira punya objektif is making a custom apparel yang mana apparel tu ada message. Alright, apparel tu ada message. So when people wear the apparel, they are actually wearing the message. Sebab tu kalau korang tengok dia punya slogan yang kat bawah ni, mana ni? Nampak macam keren. Nampak ni. Wear the message, leave the meaning. So you guys, bila korang purchase the apparel from them, korang wear the message and korang actually dalam masa yang sama cuba usaha diri untuk leave the meaning. Alright? Why I say baju nampak kurus bila pakai? Itulah dia. Guys, nampak? Dia yang kasih babagam tak boleh kan? Nanti Singapore boleh makan babagam. Alright? So, okay, korang tengok the Hikmah Ukhuwah Merch ni, HUM, acronym dia HUM, diorang is very focus in delivering message. Because diorang believe that, orang suka kamera korang. Okay? Orang suka kamera korang. Orang kadang-kadang tak nak dengar apa korang cakap, tapi orang suka kamera korang. So, bila korang pakai tu baju yang ada message kat situ, orang akan cuy korang. Kau cakap mungkin orang tak dengar, orang brush off, tapi orang sibuk nak cuy-cuy korang. So, you wear the message, let them cuy you. Okay? Let them read the message. So, lagi satu, macam example aku kasih korang ni. Macam, okay, kau tengok yang ni, warriors mentality guys. Ni baju, aku badan tak sadu. Aku pun kira tak kurus lah kan. Macam ni Alwada cakap nampak kurus, tapi aku actually tak kurus. Tapi bila aku pakai ni baju, aku macam rasa macam tak tahu, macam terletak macam kau tahu ada orang kan, bila dia pakai baju kan, dia suka gini, dia suka tarik ni, kan, so dia pakai, kira nampak macam real lah, so baju ni tak payah, kau kira pakai, dia automatic nampak macam tergantung. Aku tak tahu aku nampak. I just feel that the quality and the quality guys is masya-Allah, tabarakallah, superb. Okay, dia kira sedap, selesa and superb. Quality dia kira mantap. Kau tengok ni,
Warriors mentality guys. So pada this design Warriors mentality diorang trying to say that apa tau, trying to deliver the message that kadang-kadang kita have to have that warrior mentality punya mindset. Lepas tu kat belakang dia kan, korang nampak, tengok tau, tengok tok korang aku pusing, nampak tak? Never back down. Okay, as a warrior you shouldn't back down lah kira. So that's diorang punya, kira this is just a little bit of how diorang put message on their baju. And kau perasan tak, okay, example lah bila kadang-kadang apa yang kita pakai ni dia macam mempengaruhi kita punya diri. How to win the giveaway, stay tuned until finish kan. Because there's somewhere along this podcast yang kita akan announce how you can get the giveaway. So kalau korang stay tune, korang dengar, korang bikin, korang terus dapat. InsyaAllah kita akan beri the giveaway kira as soon as possible lah. Dia punya giveaway siapa tahu, ada satu orang akan menang the choice lah. Diorang boleh pilih antara design yang diorang nak. Kita ada 4 design, okay, diorang boleh choose. And the remaining 10 akan dapat giveaway voucher $3 off if they purchase Hikmah Aqua Merch punya barang, right? Tapi kira kita tengok lah macam mana, kalau mood baik ke mana tu, the sponsor ada another thing kan. Tapi kira insyaAllah korang stay tune, korang have to do certain things lah nanti, but kita akan announce dalam podcast ni. So you guys just maintain, okay? Tunggu the time, when the time is right. So like I said, baju ni macam, okay, for baju kan, kadang-kadang bila orang pakai dia macam ada vibe tau. Bila kau pakai baju kan, dia tiba-tiba macam ada vibe lah, tak tahu lah. Macam let's say kau baru hijrah, lepas tu bila kau pakai kurta, kau rasa macam vibe tau, macam rasa macam semangat nak beribadah. Macam kadang-kadang bila kau pakai, let's say kau tengok bila orang pakai coat kan, orang pakai coat, dia punya jalan pun kira macam businessman, padahal cek-cek kucik koyak. Betul tak? Because the thing is, the vibe baju pakaian ni memang kita tak nafikan, dia akan add a little bit of vibe. Walaupun tak ada vibe, kau tak susah kau nak nampak orang yang kira vibe, lepas tu tak kena. Macam let's say kau pakai baju warrior mentality, lepas tu kau jalan, you know, if you buy this apparel with purpose and intention, that's the reason why you buy it. So bila what they trying to promote is apa tau, bila kau pakai this baju, kau ada itu vibe, kau punya mentality pun change. So how you face your life, your perspective change. Alright, so diorang pun ada design ni, tested not defeated, right? Resilient, okay? Maknanya kau mungkin diuji, tapi walaupun kau jatuh, kau bangun balik. Kau tak anggap yang kau dikalahkan. You are not defeated, but actually you are just being tested. So you need to rise up again. Okay, so right, itu kira some of our sponsor punya ni, right? Kita punya sponsor punya objective. And korang follow dorang, korang kena follow dorang One of the, dah sampai, sekejap. Okay, guys, tunggu sekejap topik hari ni kira sosi. As this will be a discussion, okay? This will be a discussion. Macam kita cakap, you can agree to disagree, okay? You can agree to me, or you can disagree, or spectators can agree to disagree. Kita akan just talk and kupas apa yang kira kita alami. Entah pun can, you know, like macam, the thing is, okay guys, kita nak kupas is apa tau? About tabu. Kalau korang tengok title kita hari ni, tabu, talbis iblis, and misuse. So the idea is apa tau? Kalau hantar tahu, kita daripada muda kan, ada banyak perkara yang kita mungkin go through bila kita kecil punya time, yang mana bila kita dah besar ni, kita tengok actually that's a taboo punya benda. Itu adalah talbis iblis. Macam contoh guys, macam contoh kucing hitam okay, macam kucing hitam kan. Kita nak kira berbual perkara ni tau guys, but seriously the baju all, baju lawa, baju jaga lawa, kan, suami awak ni jaga. Alhamdulillah, So the topic is kira apa tau, macam let's say contoh kucing hitam. Okay, apa yang hantar dengar tentang kucing hitam? What's the story about kucing hitam ni? Jenazah, jangan kucing hitam jangan langkah. Okay. Nanti jenazah Undertaker. Okay, anta rasa that thing happen, kira dia pernah terjadi for real ke? Pasal orang-orang lama ni cakap apa? Pernah jadi. But it wasn't because of supernatural. Then? Dia coincidence. Pasal doktor, there was doktor punya considered macam explanation. Okay. Pasal dia punya badan dah ni, tiba-tiba muscle dia spasm. Tu yang dia terbangun. So coincidentally, kadar Allah is at the same time kucing tu lompat, kadar Allah nak uji orang yang kat sana, dia spasm, dia tutup duduk. Okay.
Tapi tak ada apa-apa. Dia terduduk diam je. Tak ada macam tapi dulu kecil kan kita tengok cerita Jerangkung yang P.Ramlee ni cerita dia kucing lompat terus bangun merayap. So kira what was ni kira macam you heard is dia just bangun gitu je lah. Tak, pasal kalau kita punya dulu ni Melayu-Melayu punya belief kan dia cakap kucing hitam macam bad omen. Okay, what is omen? Apa there's the word Melayu ni word. Kira macam apa petanda something like that, is it? Guys, bad omen apa? Yang korang tahu omen ni apa omen maksud dia? Kita faham tapi kita nak explain omen ni kita tak faham dia punya maksud dia. Cuba korang Google, korang cakap kalau korang tahu. Kalau dia macam petanda tak baik. Kalau Arabic at that time Ustaz ada bawa lah I see the word. Melayu dia word dah boleh lupa ni. So kira orang macam kat ada rumah ni petanda, semua tahu kan. Check ada petanda tak baik maksudnya akan terjadi sesuatu yang tak baik bila kucing langgar. Boleh jadi dia bangun macam ni kan yang Zaujah cakap yang pasal tutup cermin ni semua. All this diorang percaya macam okay, yang tutup cermin ni kan macam diorang percaya that ruh macam kat situ habis kira macam dia tengok dia tak ada bayang dia terkejut dia terkejut tak ada bayang Itu vampire kan? Dia terkejut tak ada bayang kan? Vampire kan tak ada bayangan. Tapi kalau tak ada bayang macam mana dia tahu dia kat depan. Right. So tali kafan lupa buka nanti jadi pocong. Okay. Miss Fortune. Miss Fortune. Okay. Yang macam Kakashi cakap tali kafan lupa buka nanti jadi pocong. So pocong tu itself is dia apa? Buka tak buka dia tetap pocong kalau betul-betul lah kita cakap. Cuma bezanya kalau dia buka dia mungkin pocong tanpa hijab lah. Uncensored lah. Maksud dia tekat kan. Dia buka kalau dia keluar tak dihijab apa, terbuka semua. Jadi kita tutupkan aurat dia lagi kuat tau sebenarnya. Mengikat kan. Tapi these are the thing yang berleluasa dalam masyarakat kita. Yang mana kita tak boleh elak tau guys. Kira memang benda ni memang real. Memang betul real terjadi. And maaf cakap kita banyak dengar ni daripada orang tua kita. And then when kita in this era bila kita debunk them and in fact kita prove to them macam dorang kata kita macam korang ni budak muda tak tahu macam tak hormat lah, tak tahu apa lah. What do you think? Dorang tak nak, it's ego macam datang kita selalu bawa. Pasal ni semua pasal ego. Dorang tak nak mengaku yang dorang salah tau. Macam just cakap dia salah macam dah, and then we can just forget about it. Tapi macam tak cakap yang kira yang pernah terjadi macam itu kan. Nanti orang cakap pernah terjadi mungkin syaitan pun main peranan. Syaitan buat satu kali mungkin 30 orang nampak, ni 30 orang cakap yes terjadi gini-gini, sampaikan, and then they trust this person apa. Korang watak-watak lah jadi kira macam people collective belief. Yes, collective belief. So diorang percaya and memang betul lah aku punya ni cakap betul. Memang betul lah terjadi, tapi there's an explanation to it. It's either memang scientific atau ada permainan jin lah. And it's not like literally every time kucing langkah jadi gitu. Yes, confirm. Betul tak? So korang nak kena understand tau. Ada certain belief ni dia takhayul, ada certain belief ni khurafat. Betul tak? So kita nak kena understand yang not everything kira happen because of this. Betul. Ya, so macam example bila time kita muda kita selalu banyak gini daripada orang tua. Betul tak? Betul. Kita selalu dapat cerita-cerita gini daripada orang tua. And bila kita bercampur dengan orang tua, kita akan tahu tau that banyak pantang larang. Especially orang Melayu. Taklah, Ana rasa banyak agama lain pun sama lah. Kita jangan bawa pasal yang macam sokot yang spooky-wooky Kita bawa paling bila tengah masak kat dapur jangan menyanyi. Jangan termenung dekat pintu. Nanti dapat suami tua. Jangan menyanyi dapat suami tua. Jangan makan tukar-tukar tempat. Nanti banyak isteri. Nak makan tukar tempat. Makan makan meja sini. Bukan banyak isteri guys. Makan tukar-tukar tempat ada yang jadi duda. Ada yang apa? But there's this explanation yang pasal jangan buka payung dalam rumah. Okay. Dia kata is bad omen. But it's actually kalau zaman ada explanation dia kata zaman dulu ni kata the original was past kita punya orang tua kita tau. Zaman kampung. Diorang kalau ada payung macam payung kayu kat tu, ular suka sembunyi kat dalam. Jadi diorang ajar ingatkan bila nak buka payung jangan buka dalam rumah. Okay. Nanti ular akan jatuh. So kalau nak keluar rumah tu kebas dulu ke apa, just in case tengok ada, baru buka. Okay. Tapi kita terbawa sampai sekarang jangan buka payung dalam rumah, nanti ada ular-ular.
Tak tahu betul, macam mana betul. merepek. Dengar, ada ulang. So ada some of their dongeng, ada yang consider orang kata tu Ada explanation dia dulu. Yes, Okey, contoh macam yang pelik dia boleh keluar kubur sendiri tapi tak boleh buka tali sendiri. Malaysia tangan kan terikat dia Tangan dia gini baik. dia boleh korek pakai muka. Apa ni korang? Jangan sikat rambut malam-malam depan cermin. Yes. Jangan sikat rambut kira spooky lah. Dia spooky. Ini benda-benda spooky lah. Ini kira kita tak nafikan lah. Mungkin mainan jin lah. Tapi untuk cakap jangan sikat rambut tu taklah. Sometimes orang mungkin terbawa-bawa dengan certain benda, then mungkin ada jin kat situ terperasan kan, nak jin naughty lah. Jin naughty kan nak ganggu. Mungkin jin naughty nak ganggu lah kan. Kita tak cakap. Tapi kalau nak bawa pasal topi ni banyak tau Cik. Atau pernah dengan pasal jangan cepit kuku bila uzur? Bila uzur tak pernah. Jangan cepit kuku malam-malam, yes. Kalau bila uzur kenapa? Tengah uzur jangan cepit kuku. Malam-malam jangan cepit kuku. Habis kalau cepit kuku kena tanam. Okey. Jangan bawa sembarangan. Okey, Ana ada tanya yang tentang apa? Dulu kira diorang cakap kalau kau cepit kuku, every time cepit kuku kan kena niat atau cakap tau Serius apa? Serius, dengar guys, serius ini kira apa yang aku go through lah. Bila cepit kuku kena cakap apa tau? Kau cari aku takkan cari kau. Pasal apa tau? Diorang cakap nanti dekat Yaumul Akhir, setiap anggota badan kita akan ditanya so kuku ni kan part of us. So kita risau, kita kena cari kuku kita di kalangan kuku-kuku orang. Guys, kau tengah sibuk dengan kau hisap, kau nak pergi cari kuku ke apa guys? Kau bogel lari bertempiaran pun kau dah tak peduli kan, pada hari yang besar ketakutan dia, habis kau nak pergi cari kuku kau. I don't think so. Betul tak? And then ni macam diorang cakap apa tau? Tak boleh cepit kuku malam-malam. Pasal rumah dulu kan lampu pelita. Jadi gelap. Cepit gelap, takut tercepit kulit. So ini nasihat macam diorang kasi. Confirm. Betul tak? Masih macam ni, kita punya brother Syarif cakap, lepas makan pinggan jangan kering, nanti rezeki kering. Kau nanti rezeki tak masuk lah kan, apa. Diorang cakap. The explanation to this anda pernah dengar? Dan sebenarnya actually pasal orang dulu diorang punya makanan bila kering nanti diorang susah. Diorang mana ada banyak macam sabun macam kita zaman sekarang. So diorang susah nak cuci. So diorang usually they will either rendam atau diorang basahkan. Yes. Ya, Anta kalau tengok Melayu-Melayu yang believe this, Anta kalau tengok diorang kalau pergi orang kahwin apa, diorang cuci tangan atas pinggan diorang. Yes, correct. Betul. Tapi itu pun kacau juga. Nanti tukang rewang nak angkat sekarang dah ada student diorang cucikan apa. So the reason yang diorang cakap jangan biarkan pinggan kering kan, bukan pasal rezeki kering lah. Pasal diorang mungkin takut apa tau, nanti nak cuci susah. Mungkin kira yalah, that's the experience. Pasal orang-orang dulu diorang sepertinya suka takut-takutkan kita. Diorang ada niat baik. Diorang suka takut-takutkan kita supaya kita tak buat tu. Macam example guys, siapa pernah dengar? Ni, bantal. Nanti bisul Jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Okay guys, ni kalau sekiranya lah bisul pun lah kadar Allah guys, korang jangan percaya korang jangan percaya perkara-perkara takhayul ni. Yang ada yang spesifik bantal kepala tak boleh duduk. Tapi kenapa? Nanti bisul lah. Bukan. Kau orang bantal kepala, kau duduk, entah kau kentut ke, bau pantat cibuk tak betul ke, lepas tu orang tidur gini. Kan kurang ajar. So diorang tak nak korang ajar. Diorang takut-takut korang. Orang takut pun, bisul lah nanti. Orang takut guys. Orang tak nak. So these are all the like macam funny things punya, spooky belum kita tak masuk tau. Lagi spooky punya benda. So these are all like funny benda yang orang-orang dulu cakap kita bukan memperolokkan, bukan kira memperkekekkan mereka. Tapi kita just want to talk about it and things lah. I mean buat kita fikir, jangan kita percaya bulat-bulat. Yes. Pasal yalah, betul lah kita tetap hormat orang tua kita. Diorang pun kalau kita tak boleh salahkan, macam data kita cakap, diorang punya informasi zaman dulu not as reachable seperti kita. Kita senang, kita picit je semua keluar. Diorang nak cari ilmu, kalau yang ilmu yang datang pun tak tahu betul ke tak. Betul. Diorang got no way to orang kata tu double check. Correct. Tapi kita ni zaman sekarang ni, kita yang dah berakal, kita yang dah ada information, and kita kena orang cakap macam gini, betul ke? You search and then jadi kita pun tak percaya macam duduk bantal nanti potong kuku nanti ni makan macam it's illogical lah. Betul. Kita bukan nak kekekkan orang punya ni. Okay, tengok tapi kelakar. Another way diorang pernah cakap yang Ana pernah dengar jangan makan tebu malam-malam dalam rumah. Kira apa tau? Macam kau isap darah mak kau. Pasal makan tebu kan macam tebu kan nyonyot-nyonyot kan.
Diorang cakap macam hisap darah mak. But on a logical explanation, diorang kata apa tau? Diorang takutkan kenapa tak ada orang yang nak hisap darah mak apa. Betul Sikit tak? darah dia lah. Sikit darah mak banyak kan? Sikit darah banyak. Tapi the logical explanation is apa tau? Rumah macam cakap, kau makan tebu tu, ada some people diorang tak hati-hati, jatuh, semut manis, bersemut. Jadi diorang tak nak all this thing happen. Diorang takutkan kita dengan sesuatu yang affect kita punya mental, kita ni emosi. So jadi kita ni pula lepas tu takutkan anak kita pula. Dengan benda ni without thinking. So kita nak kena, I mean like all this pantang larang ni, kira pantang larang yang okay, tengok tak salah tau nak cakap pantang makan tebu kat dalam rumah malam-malam gelap-gelap. Let's say tak salah, ada ni pantang. Tapi jangan cakap buat gini akan terjadi gini. Ini benda yang tak boleh. Just give a proper explanation lah. Just give a proper explanation. Tak salah. Aku pantang kalau kau makan tebu kat rumah aku pantang. Tak salah. Ini pantang. Aku larang kau daripada cepet kuku malam-malam. Pasal apa? Kita punya rumah ni lampu tak bagus. Tak salah. Pantang dan larang. Tapi janganlah cakap kau cepet kuku malam-malam ni kan. Nanti macam ini. Kau makan tebu, kau isap dalam mak kau tau. Kau buka payung. Jangan paksakan sesuatu tu dengan sesuatu efek yang kira apa tau, kita create. Niat baik. Nak takutkan? Tak, pasal diorang zaman dulu, diorang punya way of making people listen is dengan menakutkan. So diorang nak, kalau nak anak dengar cakap, aku kasih dia takut. Bila dia takut, dia dengar cakap aku. Pasal technically they not really listening to us, the parents tau. They actually macam, aku tak nak buat pasal nanti berlaku benda ni. So it's not just because they listen to the parents. So macam diorang tahu budak-budak ni memang kan degil. So diorang give a bigger effect. Which is salah lah. Pasal benda yang tak betul pun. It's a wrong way to trigger. Tipu lah actually kan. Tipu lah. Macam bohong sunat tu ni. Sunat je tu. Right. So okay, kalau korang ada apa-apa yang benda yang kira korang rasa macam korang pernah come across yang orang cakap, korang just drop down at the comment. Nanti kita tengok kita pernah come across ke tak. Okay, Ana nak touch on certain thing macam Ana will say that apa tau, some people diorang okay, ni kepada parents pada parents, you have to take note of this. Pasal anak-anak kita ni, diorang kadang-kadang keluar bercampur. Kadang-kadang diorang campur dengan orang sebaya dengan diorang, tapi kadang-kadang diorang campur dengan orang yang lebih tua. And macam kita cakap, selalunya benda yang kita dapat ni, benda-benda ni daripada orang yang lebih berumur dari kita. Yang mana kita mungkin tak educate anak kita macam ini, tapi orang kat luar tu educate. So kita nak kena hati-hati tau. Kita nak kena hati-hati tentang apa yang anak kita absorb daripada luar. Especially dengan, Ana bukan ada grudges dengan orang lebih tua. Bukan. Ni bukan kan. Ni kira bukan kita nak suit orang yang lebih tua. Bukan. Tapi pasal banyak orang yang lebih tua tu memang berpengalaman. Tapi itulah mindset diorang telah dicetakkan dengan perkara-perkara macam itu. Misuse wisdom lah. Misuse wisdom. And diorang like to say that by experience. Okay. So apa yang kira kita pernah alami masa kita muda macam yang kita mention earlier, diorang ingatkan kita kepada Allah. Seperti contohnya, jangan lupa solat, kan? Puasa nak kena puasa guys, sedekah jangan lupa. Tapi kan, dalam masa yang sama, diorang ni orang yang mengajak anak kita buat perkara-perkara yang salah. Baik daripada sisi law atau dari sisi agama. Seperti contoh aku kasih satu contoh yang kira obvious lah Okay, korang kalau rasa macam apa yang kita berbual ni, like literally macam tepuk air kat dulang pecik kat muka korang kan. So I can say siapa tahu. Then maknanya you guys got to think about it lah. Kita tak kisah pun orang nak kecam kita ke apa. Because at the end of the day kita kata apa, podcast kita, cara kita. Tak suka, leave. Alright. So apa ni, orang anda tahu tak, kira orang yang jual dada, jual benda-benda salah, I mean yang dapatkan duit secara salah, diorang cakap tau dengan budak-budak muda macam yang diorang encourage macam buat-buat benda gini. Diorang cakap tau, korang ingat, kita buat benda-benda gini pun macam mana pun jangan lupa sedekah, tolong orang. Jadi apa yang kau dapat duit tu, kira ada juga kau buat keberkatan. What are your thoughts about this? Ni obvious lah, deception lah. Macam kita punya topik pun talbis iblis kan. It's a way to, diorang bukan nak, kadang-kadang actually kalau kita fikir balik, diorang bukan nak deceptive dekat orang lain tau. Saya the deception is actually against diorang ni diri sendiri. Pasal diorang tengah nak justify perbuatan diorang. So dengan cara diorang nak justify perbuatan aku buat benda baik, is by telling someone else, even kau buat jahat, kau buat gini. So bila dia tengok macam kau tengok,
baik kan? Dia macam influencer macam ni lah. Jadi baik kan. Jadi bila orang tu, budak tu dengar macam betul lah cik. Kalau aku tak buat benda jahat ni, aku tak mampu nak buat benda baik ni lah kira. Jadi at least orang kata tu, dia cakap dia tetap ada do goodness lah. Jadi dia ni yang mengajar ni depan kan, betul aku dah buat benda baik apa. See? Nampak budak-budak aku dapat buat amal. So padahal that is how they justify, but at the same time, tapi orang-orang ni maknanya diorang actually tahu agama lah. Diorang berilmu. Pasal kalau orang tak berilmu, anta boleh tengok bezanya orang yang tak berilmu, diorang buat benda salah, diorang yang tak berilmu, dengan orang yang buat salah tapi berilmu. Beza. Diorang punya perbualan orang lain. Yes. Orang yang berilmu tapi kira dia gunakan ilmu dia dalam negativity, korang boleh tengok diorang punya falsafah semacam. Diorang punya susun cakap, korang dengar, korang boleh buka baju lah guys. Kalau dia cakap buka baju, korang boleh buka baju. Serius, betul. Dia kalau dia cakap A, korang boleh buat A. Dia cakap B, korang boleh buat B. Pasal cara diorang susun kata-kata tu, Sweet talker MF lah. Masya Allah, Allah kasih diorang itu gifted tau. Sebab tu Ana pernah baca hadis Nabi SAW. Ana tak ingat dia punya exact ni, tapi makna dia is apa tau? Words boleh jadi sihir. Kenal? Nanti kalau kita ada, kita dapatkan ni hadis. Yang kalam ni, perkataan ni, dia boleh jadi sihir sebenarnya. Subhanallah. Pasal sihir kan selalu orang buat untuk buat orang macam pak turut ke whatever kan. Words ni can become sihir sebenarnya. Dia boleh make people do things yang actually people don't want. Dia consider dah macam manipulation lah. Or is it different? It's manipulative punya orang lah. Kira manipulation, but in a way macam Anta cakap lah, making you do negativity, but telling you that by the result of that you can do the positivity. So macam benda-benda gini guys, kira kita tak nafikan tau, yang banyak anak muda kat luar sana mungkin terperangkap dengan orang macam ini. Betul, Ana tak tipu. Pasal apa tau, Ana face this kind of people before, yang mana macam ni lah, macam Anta cakap. Lepas tu mereka kira macam bangga yang orang-orang yang dengan mereka ni macam dia bangga dengan orang lain lah. Macam cakap, nampak aku punya budak-budak aku ni semua, nampak beramal, boleh tolong orang. Tapi hasil kebun diorang is sesuatu yang kita cakap terus terang haram lah. Tapi pernah tak macam like from your experience atau apa ada tak orang tegur orang tu? Macam orang tu tanya macam, kau buat benda gini, kau tak terfikir, kau cakap pasal orang untuk buat baik apa semua, tapi kau tak terfikir ke bila kau nak berubah? Macam ada tak pernah dengar atau come across those kind of situation, ada orang tegur those type of people? Okay, Ana kira share sikit lah Dulu bila macam kita duduk lah kan, kita duduk kat warung ke apa contoh orang-orang tablik lah kan. Ini okay guys, tengok masalah bila korang macam dakwah, korang macam how to say, macam try to terlalu subtle dakwah Kita tak cakap apa yang tabligh buat tu semua salah, tak. Tapi diorang ni kadang-kadang suka apa tau, macam campakkan diri diorang, rendahkan diri diorang hanya in the name of dakwah. Seperti contoh, sanggup pergi ke kelab malam, duduk dengan, maaf cakap, kira hostess in the name of dakwah. Tak ada pun, habis record video, you know, all this kan. Okay, kita tak payah sebut siapa lah kan. But the thing is, diorang see that as dakwah. Okay, real life experience, kita kat warung lah contoh kita kat warung. So ada yang ni lah, yang kita cakap yang orang tua ni, si yang fulan kira, ni si fulan ni kira yang ni lah, menggunakan distablis iblis lah kan. So ada tabligh yang datang kan, kenal dia, pasal dia very popular. Dia very popular kat Marsiling Okay. So datang duduk dengan kita, berbual lah pasal agama, tabligh berbual pasal agama. Kita macam kita budak muda, tapi kita macam ni lah, macam kita boleh ni, kita bukan geng yang kira macam kecam-kecam kita boleh dengar. So, orang kalau berbual macam you still can like keep quiet and listen type lah. Tak ada nak macam apa merepek ni, tak ada lah. They're not that type. So dia berbual and then dia pun tahu dia ni siapa kan. So dia si tabligh ni kira macam cakap tau, korang pun kira kalau ada apa-apa tentang agama, sebenarnya korang boleh tanya dia. Dia tahu. Dia pun tahu juga tentang agama. Tapi kira yalah, kalau korang boleh, terus dia masuk kalau korang boleh dirikan solat, jaga kewajipan ni semua, ini bagus lah, nasihat kan yang bagus. But the thing is apa tau, dia memuji dia ni, dia mengangkat dia ni, yang mana bila lepas dia jalan kan, dia ni makin menjadi lah. Kalau korang, sebab tu aku cakap korang, kita jahat tapi kita nak kena tahu agama. Kita keluar jahat tapi agama kita nak kena ni. Kita buat ni tapi kita nak kena buat ni. Jangan kosong-kosong, jangan tinggalkan semua.
Guys, korang nampak tak the ripple effect kepada anak-anak muda yang macam betul lah. At least ada buat baik apa. Tapi guys, dia punya jahat tu macam lebih bermaharaja lela. Dia punya jahat tu macam lebih bermaharaja lela. Tapi ni anak ni anak punya kuasa rebuttal lah cik. Okay. Pada anak at least you get what I mean not? At least lah macam daripada diorang bangsa kes those types yang bangsa kes kalau buat jahat kes jalan pernah dengar kalau nak jahat terus, kalau nak baik terus, tak ada setengah jalan. Okay. Kan? Okay. So macam pada anak rela setengah jalan, you are in between the fence daripada jahat terus. Okay. Yang dia suruh buat baik tu buat baik apa? Betul tak? Sedekah. Tak suruh solat apa? Betul tak? Ya, pasal macam Ana ada experience and orang kata macam ingat, tak emphasize kita macam let's say tengah duduk, datang solat, pergi solat. No, ada yang buat itu. Ada yang kira suruh apa? Suruh. Kira suruh jaga solat. Betul? Tapi macam kira kita katakan kalau betul kerana suruh menjaga solat, okey. Macam anda cakap lah, anak agree. That apa tau? Sekurang-kurangnya ada. That kind of kira orang, kira kita katakan yes, sekurang-kurangnya ada. Ya. Tapi macam anda cakap again, macam yang kita cakap the last podcast, dia lakukan solat tu betul kerana Allah, bukan kerana ada amalan-amalan tertentu. So kalau dia betul lakukan solat tu kerana Allah, fine. Alhamdulillah. Kita has no say against that. Itu antara dia dengan Allah. Tapi kalau dia lakukan untuk amalan-amalan tertentu yang macam kita macam jimat dia semua, macam kerana nak dia punya tangkal tu works, dia tak jaga solat. nak tangkal tu works, dia apa ni? Apa tu nama dia? Buat puasa, dia berpuasa. Betul tak? Kerana dia jaga daripada berzina. Yes, dia meninggalkan segala ibadah ni kerana tangkal ni. So ini yang kita kata talbis dia, guys. Yes. Orang yang tengok secara zahir memang akan cakap, oh baguslah dia solat. Guys, at the end of the day kita tahu apa, ibadah ni diterima kerana apa? Dua perkara. Niat dengan ikhlas dengan itibak, dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Yes. So yang first dia itu je dah terganggu. Ni aku solat ni pasal apa tau? Pasal aku ada tangkal yang kira aku punya tok guru kira cakap kalau aku tak jaga solat, tangkal ni mungkin tak efektif. Power dia off. Kalau nak power on kena ni. Ya, so aku solat ni actually untuk tangkal ni. Walaupun lah aku kira usolli kan? Fardu. Orang yang kira tak lafaz niat, korang marah. Orang yang tak lafaz niat kan, yang kira niat dia di hati, korang marah kan, korang tegur. Tapi orang yang solat kerana tangkal, walaupun dia sebut usolli kan, kau rasa intention salah. Tengok berapa beratnya niat intention tu, bukan untuk lafazkannya tau. Niat tu di hati pun. You can lafaz macam-macam benda. Letak I love you brother ke, I love you my wife ke, I love you my son. You say, tapi in your heart atau you punya perbuatan semua tak menunjukkan. So sama macam, is it hadis ke Quran yang Allah tak perlu lip service? Is it hadis? Pasal your ibadah kena tergantung dengan yang tadi lah, yang itibat dengan your niat intention. Then whatever you do, Allah tak perlu kita punya lip service. Macam kita cakap je, Allah aku percaya dengan kau, aku percaya dengan Nabi. Tapi your insights and your actions tak menunjukkan, tak tally. So sama lah macam yang ni lah, macam but still pada anak I still have this macam, pasal Ana dulu when we were during those times Ana rasa like those types of perbuatan yang walaupun tengah buat benda jahat tapi masih ingat Allah, macam you still macam kena pergi solat lah, atau macam korang ni macam you still remind orang pasal agama. Pada anak kadang-kadang macam you might never know, kerana benda-benda ni yang walaupun kau tengah buat jahat, you still remember Allah help you to pull you out of that. Kira macam ni lah, macam solat kan? Daripada macam kita buat jahat, kita macam sombong, macam si tengok aku buat gini, aku tetap, aku kaya, aku sihat. Macam you have that arrogance against Allah, even though you tak cakap. Tapi macam you dah tahu buat salah, tapi macam apa ni, pergi solat. Walaupun you yourself tak solat but then pergilah solat, dah buat apa ni. Macam you still have that, orang kata tu self-conscious guilt macam menyuruh orang lain. Padahal tu lagi baik daripada you just hulu-hulu kosong-kosong, habis terus macam nak buat jahat terus je. Padahal nak rabak lah. Kira kita tak advocate the attitude of apa tau, buat dua-dua benda at the same time. Jangan. Cuma
kira kita cakap apa tahu, kalau kau tengah buat jahat pun jangan tinggalkan ibadah wajib kau. Ibadah wajib seperti solat. Kerana at the end of the day guys, kau jahat macam mana pun engkau tetap memerlukan benda-benda yang kira Allah nak kasih tau. So Allah is the provider. Kalau kau tak sujud kepada Allah tapi Allah masih kasih kau, kita takut tu jadi istidraj. Betul tak? Syariah kat Member kalau selit masih buat lawan jahat tetap suruh mereka solat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Ya, so apa ni, kita sebab tu kita cakap macam apa tahu, kau buat jahat, kau tinggal solat, dua-dua salah. Okay? Kau buat jahat, kau tetap solat, kira kita katakan apa tahu, kau ada juga amalan. But kita tak cakap apa tahu, doing this kira will erase this. No, dia tetap akan dihisap. Cuma kita harap which of this object is used for headwear? Is that headwear? Oh ni, topi. Apalah dia orang TikTok panggil main game pula. Anak dia takkan cakap Anak punya kena picit kambing lagi. Anak kena klik kambing. Solat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Continue je solat, Allah akan beri petunjuk. Yeah, because two wrong, kau tinggalkan solat, kau buat jahat, two wrong doesn't make one right. So you still have to do your solat. Okay. And at the end of the day, macam kita cakap, solat ni actually benda yang cepat tapi paling berat untuk orang buat. Okay, Ana nak letak apa disclaimer pasal macam ni, apa akhir Syaril cakap So Ana nak letak disclaimer. Tapi tak semestinya letak aku makan dadah. Tak apa aku makan dadah, at least aku solat apa. Macam tadi Anda cakap, two wrongs doesn't make a right. And then the same time macam kau say letak you do wrong, you do right, dah cancel off. So at the end of the day you get zero, you get nothing. So at the end of the day kita pun tak tahu berapa lama kita boleh hidup. Kita pun tak tahu macam mana kita will be the ones yang somehow Allah akan tarik kita keluar daripada kegelapan, atau Allah akan sumbatkan kita lagi dalam kegelapan. Betul. Yes, continue solat, betul. Tak kisah macam kau buat jahat, kau masih solat, teruskan solat. Tapi at the same time you must put an intention, letak niat aku nak tinggalkan perbuatan jahat tu. Jangan letak macam tak apa aku isap rokok, tak apa aku minum, aku pergi club, at least aku pergi lepas club aku pergi solat subuh apa. Jangan bangga dengan maksiat lah, satu je. Yes. Macam aku isap dada, aku dah habis, after that aku masih solat apa, aku masih pergi masjid apa, aku masih puasa. Jangan justify your maksiat dengan ibadah yang kau bikin. Jangan menghalalkan sesuatu yang memang Allah haramkan. Kau kena agree macam aku salah, aku buat salah. Macam aku minum salah sih, tak boleh sih, tapi tak sebenarnya aku tak pergi solat apa. Tapi kan dia cakap setitik arak tu 40 hari solat tak diterima. Dia means aku dah berapa ml ni aku minum, dia tak payah solat lah. Tetap solat. Dia kira apa tahu guys, analogi yang orang selalu cakap, kalau dah minum lepas tu solat tak diterima, buat apa solat? No, kau tetap kena solat. Aku cakap satu contoh let's say korang kerja apa korang kerja, lepas tu kat kerja korang ada buat salah, gaji kena potong kan. Gaji kena potong. Bos cakap aku akan potong gaji kau, 1/4 gaji kau aku potong. Apakah 20 hari, let's say kau kerja 20 hari, apakah 5 hari kau tak datang kerja? Kau tetap datang kerja apa? Betul tak? You still come to work. Walaupun gaji kena potong, aku kena tetap datang kerja walaupun gaji kena potong. So dia sama, kalau Allah tak nak kasih kau pahala solat tu, kau tetap kena solat. Kenapa betul. Kau cakap dengan bos kau, okay kau dah potong aku punya gaji 1/4 kan, okay 1/4 of the days compulsory aku tak nak datang. Dia bukan MC tau kan. Ni bukan MC tau. Dia bukan medical leave tau. Hospitalization bukan. Ni potong gaji, but you still have to go to work. Kenapa you don't use the same analogy macam kau potong gaji aku berapa? 5 hari ni gaji, kira 5 hari aku tak datang kerja. Betul. Okay guys, sekarang siapa yang masih kat live ni sekarang guys, this is the time guys. Okay, aku cakap dengan korang satu. Okay, aku kasih korang 3 second. Apa korang tengah buat, korang better pegang handphone korang sekarang, because the fastest yang akan get it. Okay, korang tengok ni, aku gini kan. Sekarang korang screenshot. Okay, screenshot. The first one to DM aku di screenshot dekat TikTok. Okay, dekat TikTok, the first one to DM aku akan dapat to choose which of this design. The first one. Hantar satu kali tau. Screenshot terus hantar. Jangan hantar mesej apa-apa lagi. Okay? Jangan hantar mesej pasal nanti kau punya mesej akan ternaik atas. Okay, the first one yang message akan dapat screenshot. Okay guys, itu siapa yang kira dah bikin. Okay, nanti aku akan tengok. Okay, aku akan tengok DM. Hantar sekali je. Jangan cakap Assalamualaikum ke apa, tak payah. Just hantar gambar screenshot je. Aku akan tengok siapa the first one yang screenshot tadi tu. Lepas tu dia kira apa ni, DM aku. The remainder 10 akan dapat voucher $3 off kalau korang nak purchase kita punya barang. Okay, so aku akan tengok satu orang akan dapat baju giveaway, lagi 10 akan dapat the $3 off bila korang nak purchase kita punya barang.
You the first one. Bawa je lah malam ni. Okay, ni nanti kau punya aku buat dia ni. Ya, so kau boy. Okay, nanti apa nanti kau punya aku update malam. Okay, nanti the voucher korang DM. Okay, korang DM kita. Aku akan give away the voucher dekat kita punya DM. Alright, tak kisahlah mak ke apa ke, you want to buy for your husband ke, your son ke apa kan. Okay, korang go to kita punya apa ni, Hikmah Aqua Merch punya yang ni, yang logo. Oh, ini dah lain. Ni macam mana? Aki tunjuk ni tu. Ni. Ni logo ni. Jauh guys. Takut tunjuk sampai hidung ke. Ini. Yeah, so this logo. Right, korang go to TikTok Hikmah Aqua Merch. Korang tengok kat sana ada size chart. Ni Rian kira memang nak kena ni nak kena kasih dia voucher Rian. So apa ni, korang can just apa tahu, go to siapa yang tadi yang first, nanti aku akan tengok siapa yang kira dah ada rezeki dia lah. So kita akan bikin apa ni, this kind of giveaway kalau kita ada drop baru ke, kalau kita insyaAllah, kerana kita appreciate korang punya support untuk orang yang kira live je ni yang kira korang layak dapat. So in case siapa yang kira dapat tu voucher, korang can keep that voucher, ada date lah, ada dia punya date kan, a few months. So kalau korang rasa this design korang tak minat, ada design baru nanti korang nak pakai, nak redeem pun boleh juga. So that apa ni, korang punya support kepada kita punya sponsor tu is actually very very kita appreciated, because that is what keeping the hikmah di sebalik kisah punya podcast going. Alright. So tu the giveaway tadi kan, kita dah ni like ini untuk siapa yang kira live tau yang akan dapat. So kalau korang on live ni sekarang, korang can just DM kita, right? Yang tadi tu, sekiranya yang first tu dah dapat, the remainder kita akan kasih voucher. Kita akan kasih voucher, right? Guys, baju handsome, kain dia pun sedap. Betul. Alhamdulillah, kira dia punya ni comfortable. Macam aku cakap, macam Abu Zaid, kalau dia pakai nampak sadu pasal dia memang sadu. Macam aku tak sadu, tapi pakai tu macam rasa tengok makin sadu kan. Sadu ni. Baik. Baik, betul. Kain dia sedap lah. Kain dia sedap. Okay, ada lagi satu guys. Okay, for me, I'm very particular about collar. Okay, I have friends yang kira dia kurang ajar sikit lah. Okay, collar ni kan, kalau kan ada baju bila dah cuci collar longgar, gelebih longgar. Dia cakap apa tau, aku tak suka beli baju yang collar nanti dah cuci gelebih, macam tak ada mak bapak. Bahasa kasar, kira macam tak terjaga lah kira. So I'm very particular about collar. So that's why this collar to me is sedap. Yang I pakai ni dah cuci tau. Ni dah cuci. So the punya collar ni to me is sedap lah. You tak nampak macam you know, like that. Macam ni collar gelebih to me. So this is macam dia just nice. So Sado I'm gonna be Aaron Aziz. Aaron Aziz like ni. Guys, ni viral jangan main-main kan, viral nanti. Aduh. Macam kena tag Aaron Aziz lah. Assalamualaikum Aaron Aziz. Okay, that's about our giveaway. InsyaAllah kalau in future, kalau ada rezeki daripada kita punya sponsor, adalah lagi. So untuk korang yang support kita ni, kita kira cukup terima kasih dengan korang. Very very much appreciated korang punya support. Kira to come here and listen to us kan, yang doa kita berbual. Doa untuk kita. Doa untuk kita. Doa buat tu. Okay, back to our topic. Okay, korang ni sekarang dah giveaway ni, kau nak caw kan? Jangan macam itu. Duduk habis Sekejap je lagi. Lagi 40 minit je. Lagi berapa ni tak lama. Yes, correct. So okay, now you see okay, macam mana kita parents kan nak nak detect benda-benda ni yang kira anak kita diracuni minda diorang oleh orang-orang macam ni. Wah, ini question susah bro. Pasal kita parents apa? Tapi kira how kita nak at least macam try to penetrate whether anak-anak kita dia tak campur dengan orang ini. First kali kita kena kenal kawan-kawan dia. Like macam okay, macam Zaujana, walaupun anak-anak yang first baru 6 tahun kan. Kawan-kawan dia semua Zauja kenal. So classmates dia apa semua, nama-nama semua Zauja ingat tau. Anak kenal a few je, ingat a few je. So she will know. So from there pun dia tahu macam siapa yang boleh, siapa yang selalu kacau dia, siapa yang bobol mepek-mepek, boleh tahu. So pada anak, one is know the friends of your kids. Kita kena kenal siapa diorang campur dengan. So at the same time, like for me, kita like my own family kita dulu, kita have this, kita makan together. So macam when you have that kind of makan together, diorang tak ada alasan untuk nak makan kat luar tau dengan kawan-kawan. So bila diorang lebih, padahal macam when they are at home, diorang lagi suka kat rumah daripada kat luar. Pada anak tu paling selamat. So at the same time, kita jangan buat, kita jadi first lah kawan diorang lah.
Macam tu pada Ana to avoid bad, orang kata tu, pergaulan yang tak baik. Kita kena improve pergaulan kita yang kat rumah ni. Okey. So, kalau kita tengok gitu, kan itu maknanya melentur buluh biar dari rebungnya daripada awal. Itu anak bahasa Melayu. Lupa Melayu baik bro. Baik bulu rumah. Melayu not bad tau guys. Lepas tu podcast ni Melayu. Apa saya tengok orang ni dia macam lah. Dia tak keluar idiom pun. Bahasa Melayu, bulan bahasa. Nanti kita support bulan bahasa. Ya, so okey. Itu dari perspektif anak masih kecil. Macam mana let's say bila kita dah hijrah, sekali anak dah remaja. Macam anak dah secondary tu lah. Pasal selalu sektor tu dia dah start apa tau. Dia macam dah start kupas kulit tau. Kan dia dah start keluar kan. Dia dah start kami rebellious. Dia dah start. Macam ada anak, tengok yang kawan-kawan anak yang kau yang pacik-pacik tapi bangsa anak-anak diorang bangsa teenagers diorang kalau pergi masjid atau macam kalau ada event, pergi kelas apa diorang bawa. So pada anak macam they try to keep a relationship tau. So anak rasa mungkin daripada situ juga diorang have that macam the kids ada seseorang untuk diorang berbual. Especially macam diorang kalau bawa pergi like kelas agama atau bawa pergi masjid. So Ana rasa macam at least kalau bila diorang tahu mak bapak diorang ni ada that foundation agama. So even kalau dia campur kat luar, habis letak bersama pakcik or makcik cakap, oh pakai ni bulu perindu, nanti orang boleh dengar cakap kau, oh kau pakai ni jimat, kau tak apa kau buat salah, tak apa, at least kau sedekah, at least kau, yang penting kau baik sama mak bapak, jangan kurang ajar dengan mak bapak, tapi kat tepi kau jual dada. So diorang at least diorang boleh fikir, Pak, betul ke? Ni ada datang orang ada jual buat kawan dengan pakcik ni kan, pakcik ni cakap macam gini, betul ke Pak? So dia pada anak dia macam approach to open up sikit. Yes, dia tak kisah umur berapa tau. Yang penting kita kena have that relationship, bangsa anak boleh datang kat mak bapak berbual. Betul. Itu pada anak yang the only way lah. Kalau kita bangsa macam diorang tak berani nak berbual dengan kita, then susah. Pasal apa tu guys? Kenapa diorang lebih rapat dengan orang luar? Kerana diorang ada macam rasa boleh communicate lah. Selalunya orang lebih rapat dengan orang lain tu kerana diorang rasa boleh communicate. And diorang tak rasa kena judge. Macam dengan mak bapak, diorang selalu rasa kena judge. So, tapi salah ke untuk judge? Atau cara judging tu nak kena berhikmah sikit lah. Ya, so kita tak boleh macam gunakan authority kita secara kasar. Macam dia beza kan, macam bila kita macam apa guna authority kita secara paksa dengan guna authority kita dengan berwibawa tau. Kadang-kadang you see there's some leaders yang kira dia tahu dia ada authority, tapi dia macam the way dia use dia punya authority tu macam paksa tau. Tapi ada orang dia ada two skills yang dia guna authority dia tu macam dia look like macam apa tau, macam alpha, tapi in a way yang kira macam orang respect, bukan macam buat kerana terpaksa. So actually it's a thing to learn also for kita parents. It's a hard thing, tak senang betul. Anak pun anak walaupun ada anak 3 tak sebenarnya, walaupun ialah dia masih kecil lah, tapi tak semestinya anak ni baik, mana bapak yang baik. We make mistakes, but the thing is macam Atta tadi cakap pasal leader tu memang betul lah. Pada anak agree, macam kita dah biasa sangat jadi bos. Kita bos duduk, pergi cuci pinggan, pergi kemas bilik, kita bossy lah. Kita very bossy, tapi kita tak ada leadership. Macam pada anak kekurangan kita rasa kita parents nowadays kita kena belajar leadership in a point that macam like for me like what I see, macam anak-anak tak suka tau kalau buat macam gini. Macam I have this, tapi macam apa anak tengok macam for Zauja, macam anak kalau dah suruh budak-budak kemas toys, diorang tak nak, anak akan marah. Tapi macam Zauja akan, you know what she do, she will lead the way. She akan kemas and then the kids follow. Kau nanti bukan budak-budak yang kemas, you yang kemas. But diorang support lah kira. Yes, but the thing is diorang tetap buat. So but she lead the way, she show them the way instead of just being told. So anak macam, anak still have that macam, anak tak suka macam, but to see macam dapat nampak diorang bergerak. Tapi diorang bergerak. Cuma kadang-kadang nanti sebagai lelaki macam yelah nanti take advantage. You know, we tend to have that kind macam negative thought yang macam nanti dia jadi nanti lain kali berserak, nanti kau tahu kau tunggu mak kau kan. Tapi kita tak boleh have that kind of feelings. Kita kena lead by leadership. Kita boleh buat dua-dua lah. Kira macam lead kan, bikin diorang join, terus diorang dah join kan, lepas tu ni nanti you I go macam yes. Macam have to find a way. Macam kita kena betul-betul be skillful and it's not easy lah, tak senang. Macam you have to still show that authority,
But at the same time bukan terlalu demanding. Dominant kira macam. Tolong ajar ya. Dia alpha male dia tak dominant tau. Alpha male is just dia bila kat sana everyone macam dia ada karisma gitu. Yes. Aura dia tu macam semacam kira macam word orang sekarang kira sigma. Masya-Allah, dalam studio nak pakai shade. Hari kita buat topik kira topik panas dan menyilau. Jadi kita kena pakai shade supaya kira mata kita tak terkenain. Tak ada renungan mata, orang tak ada stare kita. Pasal apa tau Pasal macam apa, kenapa Anas cakap gini? Pasal apa tau? Ada orang yang kira dia hijrah bila anak dia masih kecil. Macam ni senang kan nak melentur daripada kecil. Ada yang bila dah besar, mungkin anak pun masih under control. Tapi ada yang hijrah tapi anak dia dah wild. Pada anak ini bukan paling berat. Bila anak dah wild kan guys, untuk kau nak tarik dia balik tu kan, a little bit susah. Especially kalau budak-budak zaman sekarang dah start main baju, dah apa kan. Anak cakap dengan anak-anak, kira kalau satu hari kan, kita tahu kau kira involve main baju ke apa kan, I will, bisa kalau kau main baju maknanya kau ada kepala apa. I told kira apa tau, I told them Sigma boy tu Asian. Asian pipi dia Sigma kan. Apa ya, nauzubillah min zalik. So kalau Anas cakap dengan dia, kira kalau satu hari kita tahu kira you involve in gang, kau mesti ada kepala kan. I will come and tell your kepala apa tau, kau fight dengan aku. Kalau kau boleh apa, kalau kira aku boleh fight kau keluarkan anak aku. Because to me, if apa, you know, like if you want to go the hard way lah. Maknanya I will come and try to bring him out. Tak kisahlah kira apa tau, macam kira macam anak cakap kira apa tau, macam don't make a fool of me lah like this. I don't care. I just want your kira apa tau, I just want your, pasal kadang-kadang kita tak boleh paksa pasal dia dah besar kan. Betul. I just want your people to know that you have this kind of parents. Yang apa tau, I will come and intercept. Bukan mak bapak yang baru lepas tangan. Yes, I will come and intercept because I know kira apa tau, even if I have to play apa tau, to play with the law, I play with the law. Because now you are trying to influence my kid to break the law. So guys, korang nak kena understand satu tau. Orang akan cakap, Abang kan nak jadi snitch ke apa? Baju biru punya lagi. Nak jadi penembak ke apa? Nohat apa pakai baju apa? Warriors mentality sure. So kira apa tau, kita cakap apa tau, korang nak kena understand, bila kau tak mau campur antara hak dan batil. Kau tak boleh campur. Pasal kalau kau campur, kau akan dalam dilema. Kalau hak tu hak, batil tu batil. Because at the end of the day, apa tau, kalau kau have to do something untuk anak kau, untuk kebaikan anak kau have to do. Betul. Even at the expense of orang mengata tentang kau. You know, because I know there are some yang kira apa tau, husband and wife, yang mana kira dia punya husband dah baik kan, sekali qadarullah terjatuh, involve dengan drug kan. Wife dia yang call CMB guys. Wife dia yang call CMB. Why? Because dia masih kira nak husband dia give a chance. Yes. Because kalau kat luar tak boleh berubah. Kalau masuk dalam tu adalah yang terbaik, then masuklah. Tapi isteri dia tunggulah. Bukan isteri dia hantar dia dalam, lepas tu isteri dia berak. So call SSB Pauto deh man. Call SSB. I join you also. Okay, come. Let's go. Kita turun lah. Kan jangan main-main tau. Jangan main-main. So you see sometimes if you have to do something for the sake of your partner, of your family, then you do. Kalau itu yang terbaik, you buat. Jangan teragak-agak, jangan takut dengan kata-kata orang. Betul. Ya, ada orang dia terlalu takut dengan kata orang. Tu orang cakap aku apa Okay, Ana kasih satu contoh je. Kalau korang pernah dengar kisah Bilal kan? Bilal bin Rabah yang kira radhiyallahu anhu, yang mana dia pernah kira hina oleh seorang sahabat lain lah kan. Kemudian Bilal lari kepada Rasulullah SAW mengadu. Okay, perbuatan Bilal ni apa? Tak snitch ke? Betul tak? Mengadu, pauto lah kira. Pauto tembak lah kira kan. Tak snitch ke? Lepas tu Rasulullah SAW datang ke sahabat yang satu, marah dia, ingatkan dia, ni perkara tak boleh, perangai ni perangai jahiliah. You know. But the key is, apa yang Bilal buat tu, sesuatu kebaikan. Jadi kalau kau have to do that kind of stuff, Rasul is the authority. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kau buat sesuatu tu untuk kebaikan, go to the authority, kau jangan merasa bersalah. Pasal kalau kau cakap snitch, sahabat ni apa? Okay guys, kau faham tak? Apa maksud dia actually? For example macam aku Ana dulu, my mom inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ganha jannatul firdaus. Amin.
Mana suka cakap anak dulu. Selagi mak bapak masih marah, masih tegur, selagi itu kita masih sayang. Kalau mak bapak dah tak tegur, maksudnya kita dah tak sayang. Itu dah kau waktu-waktu yang kau paling takut, kau patut takut apabila mak bapak diam tak cakap apa-apa. Betul. So sama guys. So just imagine if someone were to snitch on you, maksudnya orang tu sayang tau. Betul. Just imagine kalau orang tu macam, oh dia ni tengah ambil drug mampus sama. Biar kau mati ke, kau kena tangkap tu aku tak kisah. Means you will get caught or you will die out of your own risk. Dengan apa yang Allah. But if I were to control macam, okay, aku call sekarang, at least aku dapat selamatkan dia daripada dia mati, overdose. Atau at least pun dia kalau kena tangkap ni, at least sekarang aku tahu dia possession dia sikit, takkan aku gantung. Betul. At least biar dia kena tangkap sekarang. Orang tu sayang. Betul. Kalau dia buat bodoh. So, Ana have this analogy. Selagi orang tu tegur, even members. For example, kalau Saifullah tegur Ana, dia sayang. Kalau just imagine Ana buat salah, habis Saifullah nampak Saifullah buat bodoh. Tu bukan members, tu bukan sahabat. So, sama bila kalau kita fikir balik tak ke maksudnya Bilal Ibn Rabah tu sayang sahabat yang lihat tu. Pasal dia sayang, pasal dia nak Nabi tegur, pasal dia tahu kalau dia tegur tak boleh apa, pasal dia sendiri yang kena kacau apa. So dia nak Nabi tegur, jadi dia berubah. See, orang kalau tegur, kita tegur tau, bukan nak kau macam nak orang kata tu nak to look down, nak insult, mengutuk, bukan. Orang tu bila dia betul-betul tegur nak kebaikan, dia lain. We are not laughing or kita trying to insinuate stupidity in that person kalau dia buat salah. Orang kalau tegur, padahal anak what was it? Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bila dah jadi khalifah, dia kata aku lagi suka kepada orang yang menegur aku daripada orang yang mendiamkan diri. Dia khalifah sih. Dia suka orang tegur dia kalau dia buat kesilapan. Apa lagi kita? Habis kita nak step mana kita mana bagus, tak pernah buat silap. Kalau macam orang kalau tegur apa? Kau siapa kau nak tegur aku? Tak boleh lah. Yes. Orang tu tegur, that means orang tu sayang. Betul. But that means you want something better out of me, and that means that you see something better in me. Yes. Kalau orang tu tak tegur, so pada anak there's no such thing as snitch lah. Betul. Snitch apabila orang jahat dengan orang jahat snitch. Kira diorang snitch tu kerana apa tahu? Okay, example lah. Dia gerak barang. Okay, dia jual dadah. Si Denny pun Hamlau ni jual dadah juga. Dua-dua Hamlau. Okay, Hamlaus. Alright, dua-dua jual dadah. Lepas tu Denny nak naik kan, dia snitch on Denny supaya Denny tertangkap, jatuh, digantung ke apa, terduduk ke apa, supaya dia boleh kontrol. Ini snitch guys. Ini bukan snitch. Ini is the proper snitch. Ini yang nak kena deadlock. OD lagi rabak daripada masuk. OD overdose lah. Overdose lagi. Overdose. Overdose tu kiok. Terus kiok tak sempat. Dah berbuih guys. Dah berbuih. So yalah, lebih baik sometimes masuk dalam, kira duduk rehab. Okay, now itu perspektif kita. Apa nasihat kita pada orang yang kena snitch? Bukan snitch lah, like kita cakap, orang yang kena tembak ni, yang kira demi kebaikan. Alhamdulillah. Dia sepatutnya kata Alhamdulillah, tapi selalunya dia rasa apa? Dia macam selalu macam dia ni alamak tak boleh tengok aku tak kacau dia kan, aku ni tak kacau dia. No, diorang come with all kind of mentality. Alamak dia ni, aku kalau dapat dia kan, dia tak nampak kebaikan yang orang expect daripada dia. So kalau sekiranya korang pernah melalui perkara ni dan korang react negatively, korang nak kena reflect tau, kenapa orang buat itu kat korang. Because like kita cakap lah, snitch, kalau kawan korang geng jahat, snitch korang. Yes, itu snitch. Tapi kalau orang yang baik tembak korang kan, report korang to the authority, maknanya orang baik ni nak korang jadi baik. So korang have to change that mentality. Korang tak boleh tengok dia dari perspektif tu. Be it korang suka ke tak suka, be it korang kira macam cakap, tapi aku masih nak jahat apa? Yes, kau masih nak jahat, itu hak kau. Hak kau masih nak jahat. Tapi orang yang sayang kau tu nak kau jadi baik. Dia nak kau jadi baik. Jadi engkau sebagai orang yang masih nak jahat, aku nasihatkan kau apa tau, tune kau punya mindset dia apa tau. Alamak, aku nak salahkan dia pun tak boleh. Pasal apa tau, dia nak aku baik, tapi aku yang masih nak jahat. Don't lose hope lah. Pasal tapi tak boleh salahkan juga. Macam all these people, macam Ana pernah nampak macam few yang diorang so called masuk dalam kerana orang tembak. Tapi bila diorang masuk, bila diorang keluar, macam orang treat them differently. Pasal diorang dah pernah masuk, and then dapat tahu pasal whatever cases even family members macam don't treat them the same, don't give them that support tau. Jadi pada diorang macam they have this diorang dah filled with negativity. Habis dah kena masuk, nama dah buruk orang kata habis keluar tak ada support. So they are filled with this negativity,
sampai itu pun anda rasa pun dengan, of course dengan hamlau, bos hamlau lagi tu, syaitan punya hasut. Jangan kau tengok balik kita orang tak nak kau come back to the family. Yes. Pasal Henry lagi bangsa hamlau yang lain cak, kau tengok family kau, jom. Macam lagi je apa? Aku kasih, ni kali aku kasih kau free. Jom. Kita rindu kau, kita sayang kau, jom. See? Tapi family rasa, oh kau dah keluar. Habis kau nak bawa pasang. Cari kerja lah. Macam mana kau nak cari kerja? Jangan melepak je. You don't get that kind of moral support. Dah tak ada kasih sayang ni. Macam mana dia tak fikir negatif? Betul. So kita actually kena main peranan lah family. Kalau kita ada ahli keluarga yang macam baru keluar, kita nak kena support diorang. Kira apa, be positively, kira give him or her the positive vibe. Yes. Ya, kita tak boleh macam apa tau, macam Manta cakap lah, kira macam you know like some people macam diorang judgemental, nak hantar you prove yourself. You prove yourself lah. Kita why should us kira macam apa tough love kira macam tough love. Ya tough love. So pada anak sometimes benda ni kira apa tau, macam kita can change lah. Kita can change the way kira kita, kalau let's say lah dia dah keluar 2-3 kali korang bikin dia tough love, dia tak berubah, then dia akan tak berubah apa. Tapi mungkin akan ada juga yang cakap dah 2-3 kali kita kasih dia support, kasih dia apa, sama je, then I will say apa tau, don't give up. Don't give up on him lah. That's the least that you can do. Don't give up on him. Because at the end of the day, kalau orang tu datang kat kita nak minta tolong, maknanya dia rasa kita lah tempat dia minta tolong. Because kalau dia nak minta tolong, dia boleh minta tolong kat tempat lain. Tapi the moment ada orang datang kat kita nak minta tolong tu, nak curahkan perasaan ke, maknanya mungkin dia tak ada orang lain. Ya, so kita jangan brush dia off gitu lah. Show love lah. Macam Ana ada like so called macam mana cakap, family. No. Related lah. The way you treat them, jangan treat them macam hantar dah tahu diorang masuk keluar hantar dia nampak diorang je Assalamualaikum. After that tu hantar tak berbual. Tetap jumpa diorang, bila jumpa diorang biasa Assalamualaikum, cik ke, abang ke, apa khabar? Macam baik, macam you talk to them like a normal person. Ana pernah nampak tau, Ana talk to this type of people diorang baru keluar, diorang have the feeling macam, oh people are gonna judge me. And then diorang tahunya diorang baru keluar. So I still talk to them like a normal person. You can see in their eyes bila diorang tengok hantar, diorang berubah, diorang macam macam kau masih boleh berbual dengan aku macam gini Macam you still show me respect. Macam kau lagi tua apa? Kau masuk keluar so what? I have my own faults, I have my own flaws yang tak ada manusia tahu. I'm going through. And I wish Allah, aku berdoa-doa sangat yang Allah ampunkan dosa aku. So why can't I be merciful to other people? You expect Allah to be merciful to you, tapi you yourself, you tak nak merciful to other people. Okay. What's your thought bila orang kira macam cakap, kira pasal macam you know like some people you know diorang kira rasa macam tak cakap lah tough love kan. So tough love that apa tau, macam diorang cakap dia ni kita dah nasihat dia banyak kali you know that kan tak akan saman lah dia ni. Just be there for them when they need us macam don't give up lah. Don't give up jangan give up. Pasal just imagine you give up and then satu hari tu dia pergi dekat someone yang tak patut dia pergi. And orang tu selalu tak give up tau dengan orang ini. Yes. Orang-orang yang negatif ni, diorang tak give up to rope people into their circle. Bukan tak akan give up. Tak akan give up. Kita bukan label diorang lah, tapi seperti mana yang kita tahu iblis tu, dia tak akan give up sampai akhir zaman. Kan? Dia punya sifat syaitan tu, bila ada pada seseorang individu, sifat tak give up tu akan ada juga. Tapi ni kira kita bukan cakap macam assume tau guys. Memang kira apa tau, orang-orang yang negatif kat luar sana, kan, negatif circle, diorang memang suka orang datang. Pasal apa? Diorang want more people to be with them. Diorang kalau nampak orang atas, orang tinggi, orang ternaik, diorang nak pull them down. And then kalau diorang nak nampak orang yang tengah jauh, tengah sesat, diorang nak macam, okay, jom kita ramai-ramai, kita together. So kalau kita menjunam together. Diorang takut seorang. Diorang takut seorang. Tuan Santa kalau tengok one of the hardest times, even for us kita touch our heart, kita tak jawab touch your heart, try seorang-seorang, terbangun malam ke, atau bila-bila you go to a very quiet place kau boleh tak duduk seorang-seorang, just with you yourself, your thoughts alone. Kita seorang, kita takut. Kita seorang, nanti kita punya history, kita punya bad thoughts akan masuk, kita punya ketakutan, kita punya keraguan, semua masuk. Kita manusia, baik kita tengah buat baik ke kita buat buruk, kita tak boleh seorang. Tapi apabila seseorang tu ada Allah Subhanahu Wa Taala, one of the best times adalah bila dia keseorangan.
Pasal dia paling intimate dengan Allah SWT. But orang yang dia tahu, dia kalau duduk seorang-seorang dia tak boleh kan, that means something is wrong. So Perdana, dia takut seorang. So that's why they like to pull in. And then at the same time, diorang ada compassionate to the point juga Diorang tahu nampak dia ni tengah seorang, dia tengah rabak memang. Tak apa, kita pull, kita biar kita masuk, kita menjunam together. Kadang-kadang guys, diorang punya jiwa tu macam lebih dahsyat daripada orang-orang baik punya jiwa tau. Kita tak cakap semua lah. Kita cakap memang ada je orang baik yang jiwa dia besar. Tapi orang-orang yang kira kita might not want anak kita to mix with them, kadang-kadang diorang punya compassion tu lebih besar guys. Diorang punya humanity orang kata. Diorang punya humanity, diorang punya jiwa, memang itu yang kadang-kadang anak-anak kita termakan. Yes. Yang mungkin kita masa muda termakan. Macam apa tau, macam alamak aku punya family ni tapi dengan orang ni, diorang kira very prihatin sih. Diorang very kira apa, orang cakap apa tau, macam very concern you know, like macam boleh sometimes example kau kat Pasir Ris aku need help aku kat sini problem apa, aku punya kereta ni ada problem gini example kau kat mana? Aku kat Jurong jauh alamak, habis boleh tolong tak? Alamak, kau try contact yang lain Tapi diorang guys, kalau let's say satu kat Pasir Ris, kau kat Jurong, yang kat Pasir Ris tu call, aku ada problem kat sini. Okay, kau tunggu. Sekarang aku sampai. Ni yang diorang cakap posen berapi. Ni daripada Jurong boleh shoot pergi sana without any tau. This is the thing yang kat sana yang feel jiwa. I feel appreciated. Aku minta tolong tu datang anda tahu tak, kira kita was being educated as in apa tau, sekiranya kalau ada kawan kau call cakap aku ada masalah kat sini, it's wrong of you to say apa masalah dengan siapa. It's wrong because all that question can lead to the waste of time. You should apa maksud kat mana? Okay, aku tahu Terus turun. Kita dididik macam ni tau. So you see, kira apa tau, don't question, straight away go, give your support. Ini yang jiwa yang banyak anak-anak kita terpedaya, yang mana they feel the bond, the brotherhood, the the brothers in arm konon kan. Yang mana kira kadang-kadang dengan parent, bila diorang mengadu, parent marah. Ya. Ni engkau lah. Engkau yang ni lah kan? Kau yang cari pasal kan, tak usah kau kena. Ya, so mungkin kita nak kita kena kacau kat sini. Saya sebut kat mana? Okay. Semua ramai jumpa sini. Semua naik kereta, semua pergi. Ya. So these are the thing yang kita kata apa tau, yang lepas tu orang-orang yang kat luar sana misuse. Diorang misuse. Diorang kira ambil kesempatan pasal diorang dah invest in you When they invest in you, they just can control you. Lepas tu nanti kalau let's say dia cakap dengan kau apa tau, aku ada barang nak hantar, kau boleh tolong aku hantar tak? Kau akan fikir apa tau, diorang ni daripada jauh datang diorang tak payah ungkit tau. Diorang tak payah ungkit, dia tak mahu tolong kau tak payah. Betul. They make you yourself feel guilty conscious tau. Yes, rasa terhutang. Sebab tu orang dulu selalu cakap hutang budi bayar body. Kau bayar kau punya jiwa dengan raga kepada diorang pasal diorang bikin kat kau, diorang never question to help you. They never question to help you. Lepas tu when they dah help you as much as they can, hantar badan then they will tell you, can you help me this? Kau akan rasa macam, takkan aku nak cakap tak boleh. Betul tak? Dia ni dah banyak tolong aku je. Kalau tak busuk-busuk pun, kalau kau cakap no, dia cakap tak boleh. Okay, tak apa lain kali. Diorang tak marah. Jadi lain kali the next time, next week, alamak aku next week ada benda, aku boleh tolong aku hantar. Alamak last week aku dah tolak Okay. Yes. And sometimes you never know, kat belakang kira diorang dah evaluate kau. Dia ni tak boleh pakai Yes. Dia ni tak boleh pakai. Jadi engkau ni kira actually macam badut lah di pandangan diorang. End up apa tahu, kita takut bila engkau dah dalam kategori tak boleh pakai, kau akan jadi scapegoat on certain things. Baru dah cakap. Kau akan jadi scapegoat lah pasal kau dah tak guna apa. You are not, orang cakap dah tak function lah. Bila kau dah tak function, orang tengok kau dah kira tak boleh letak kau kat depan lah. Kau ni kira pawn, apa-apa hantar kau dulu, hantar nyawa dulu. So ini benda-benda yang kira kita kata dunia kat luar tu, yang anak kita ni mungkin menghadapinya. Anak kita kat dalam dunia tu, yang mana kira apa tau, dog eat dog punya lah. Yes, dog eat dog. Orang makan orang ni guys. Kira at the end of the day, kalau korang macam fikir balik kita bukan nak kecam orang-orang macam itu. Cuma kita ni as a parent, kita nak realize tau, apa yang kira kita nak kena observe. Macam example orang-orang itu, dia just not only
jahat daripada segi law tau guys. Dia bukan jahat dari segi law. Macam kita cakap law ni, kira kita boleh hantar dia rehab. Contoh kita call ni rehab. Kan? Tapi kadang-kadang diorang jahat ni melibatkan akidah. Oh yo. Guys, akidah guys. Diorang ada di antara mereka yang mengamalkan perkara-perkara syirik, khurafat, takhayul. Jadi ini perkara-perkara yang melibatkan akidah. Dan kalau korang nak hantar rehab, kalau sempat. Kalau tak sempat rehab, anak kita mati dalam keadaan apa guys? Betul tak? Even at the simplest thing macam hantar cakap bila orang-orang yang keluar jahat kalau korang biasa keluar jahat, korang pun tahulah. Kira kalau korang tengok, macam korang tengok orang yang expose benda-benda wafak, tangkal ni semua kan. Diorang ni keluar jahat ni, diorang ada slogan tau. Keluar jahat tak boleh kosong-kosong. Keluar jahat tak boleh kosong-kosong. What they meant is, bukan tak boleh kosong-kosong kira apa, kau nak kena ada martial art ke apa. Bukan. Tapi tak boleh kosong. Ada di antara mereka pun tak tahu fight pun guys. Tak tahu fight pun. Tumbuk entang kromo je. Sama. Tak tahu fight. Tumbuk entang kromo. Kalau korang bawa diorang letak depan punching bag, kasih satu kira professional trainer tengok diorang tumbuk, diorang cakap, ni kau tumbuk apa ni? Entang kromo je. Diorang hanya apa tahu, berbekalkan jiwa yang berani. Jiwa yang berani. Yang mana kita tak nafikan, memang perlulah jiwa yang berani. Pasal kalau kau tahu tumbuk pun, tahu tendang pun, tapi kalau kau tak jiwa yang berani pun tak guna juga. Takut nak ke depan pun. So diorang ni hanya berbekalkan jiwa yang berani. Kadang-kadang tak tahu fight pun. Jadi macam mana diorang nak add on to their capability, diorang gunakan benda-benda tangkal, azimat, amalan-amalan kurafat, amalan-amalan syirik. In fact, melibatkan jin, you know, susuk, all ni. You know, sometimes benda-benda ni semua ada yang jelas. Diorang cakap, okay, ni kira kita akan pakai jin lah, contoh apa kan. Ini jelas lah kan. Tapi ada yang kita kata lah, okay, kalau kau pakai benda ni, kau tak boleh tinggalkan solat. Kau nak ni, kau tak boleh berzina. Kalau kau zina, level dia jatuh. Guys, this is real out there. Budak-budak ni kat luar kan, yang kira macam tengah nak up ni, macam rasa aku nak up tak boleh kosong-kosong Datuk tak, pasal dia kaitkan dengan agama As in agama bukan akidah je. As in agama ni ibadah. Macam tak mau berzina, tak mau tinggalkan solat, tak mau tinggalkan puasa pun tau. Sampai adanya tu bangsa kes you are given kena puasa 30 hari straight. Tapi bukan time bulan Ramadan. Means that 30 days mesti puasa. If you miss, habis. You have to start all over again. Ni dah macam kira orang jimat bulan ni di bulan puasa bagi hari So macam what you can do all that. You can not leave your solat. Diorang betul-betul tak leave solat tau. Tapi because of that thing. Macam dia cakap that lari sih. Dia punya intention intention lari. Macam that agama macam, and then make macam betul baik pun. So, at the same time aku dapat jaga agama aku juga Mana budak-budak tak kena tipu. Betul lah. Tapi still solat ber. Betul kan? Tapi kita still solat ber. Kau siapa sih nak judge? Kita still solat ber. Kau tahu apa ni aku? Dia tanya apa niat kau? Pasal kau tak nak kena tinggalkan dengan jimat tu kan? Itu sideline je. Maya kau pasal aku sideline, kau airline baru tahu. But tu macam diorang akan have that kind of excuses tau untuk backing diorang punya diri sendiri. Betul. It is susah. Betul. Once you have to question ni macam susah. Ini dapat akidah guys. Ini dapat akidah. Yang mana kira apa tau, kita katakan apa tau, kita risau lah tak sempat berubah. Pasal budak-budak ni pun bila diorang dah show, kita as parent nak cakap pun susah. Pasal yang influence kat the other side tu lebih ni. Pasal diorang memberi kepada budak-budak ni benda yang kira budak-budak ni nak tengah hype. Jadi kita as a parents tak boleh give up lah. Kita tak boleh give up. And kalau boleh bantras, kita bantras. Cuma kita nak kena expect kira anak-anak ni rebel lah. Memang kira apa tau, kita nampak lah budak-budak ni yang kira mana diorang cakap apa tau, lari rumah. Lari rumah, kira apa tau. Pasal that's the only way to be free. Jadi tak under parent punya. Pasal kan parent masuk bilik, you know, nak cari apa, buang barang dia apa semua kan. Ya memang kira kita tak nafikan lah, parent akan emosi, akan mengamuk, akan marah, nampak benda-benda kurafat ni semua kan. Tapi anak-anak akan go to that decision of sampai lari rumah. Memang that's the escape plan lah. Pasal lagi kalau let's say diorang dah teenager, yang mana diorang dah boleh kerja lah kan, dah boleh support diri sendiri, dah boleh jual benda-benda ni. Yang sana pun kira apa tau, siapa diorang fikir diorang dapat gaji 800, 500, diorang dah kaya, ada duit banyak. 800 itu awak dapat, saya satu hari 800. Dah. So these are the thing yang kira diorang pandang rendah impact kat kita. Kerja 30 hari baru dapat 2,000. Orang duduk pergi sana hantar, pergi sini hantar, 3-4 hari dah 2,000.
Jadi runner je dah belikan duit So these are the thing yang kira budak-budak ni punya mental tengah macam itu tau. Jadi kita parent ni pada anak lah, kita nak kena constant dalam membantras dia orang. Nak kena constant. Dia bukan cakap apa tau, nak merayu. Dia tak boleh dirayu lagi. Guys, kalau korang yang biasa keluar jahat, tanya diri korang bila korang buat jahat tu, mak bapak korang merayu, korang peduli ke? Berapa banyak yang kira time korang visit tu, mak bapak korang dah lah ni, jangan buat lagi Ya mak, tak buat lagi mak ni kan? Keluar 1 minggu, nak pergi kerja, cari kerja Ya mak, cari kerja mak, gerbuk kan sedap hati mak. Lagi seminggu, hanyut. Dah hanyut. Berapa banyak yang hanya kira gitu nak sedapkan hati parent. So parent, korang have to understand tau, yang kadang-kadang ni diorang ni nak sedapkan hati kita, nak jaga hati kita. So diorang akan kata apa yang kita nak dengar. But korang tak mau macam cepat kecewa kalau let's say diorang paitau korang. Pasal diorang jiwa masih kat sana. So korang harus tetap berdoa. Kalau boleh bantras physically lah. Kalau boleh bantras dengan cara apa-apa, bantras. Tapi korang harus tetap berdoa. Walaupun diorang benci korang. Pasal memang ada dakwah apa. Bila kau nak berdakwah, Nabi SAW dakwah, Nabi dibenci apa. So ini actually kau nak dakwah kepada anak kau apa. Lagi kita ada authority. Ya, kita lagi ada authority apa. So kalau anak kita benci apa. Pasal dia ada bukan cakap betul. Nanti orang cakap kau nak kena hikmah lah budak-budak ni, kau tak boleh gini dengan diorang, tak boleh keras sangat dengan diorang. Kau keras, kau lembut, budak tu kalau nak degil, dia degil juga. Kita pernah reach at that point of life where mak cakap baik, kita tak dengar, mak keras pun lagi kita kira macam rasa ini lagi the reason to rebel. Bila mak cakap baik, kita macam kita layankan. Ini layankan. Tapi kita never intention to follow pun. So at the end of the day tu, korang parent nak kena faham dia apa tau, diorang pun tak bodoh. Diorang playing with us je. Kalau diorang nak dengan kita, masih nak dengan kita walaupun diorang jahat, walaupun kita membebel, tu maknanya diorang still appreciate kita. Masih kira nak tunjuk muka. Masih. Tapi diorang masih nak jahat. Jadi kita just do our stuff lah. The moment diorang sampai dah tak balik rumah kan, pasal rasa terkongkong lah, apa yang kita boleh buat, kita buat je. Just make sure dia tahu yang kita ada kat situ, stay concern lah. Yes, show concern lah. Pasal at the same time pasal one thing apa yang Ana ada isu sebenarnya. Kenapa diorang macam itu. Sebab banyak InsyaAllah korang nampak sekarang ke nanti video YouTube ke apa you guys out there yang so-called masih rebellious all day, korang baik tau sebenarnya. Betul-betul korang baik, korang pandai. Allahumma barik. But Allahumma barik lakum. But at the same time I know korang ada isu kenapa korang buat macam ni. Satu, kadang-kadang isu dia jelas. Mungkin kadang-kadang kekurangan kasih sayang mak bapak. Ni yang direct ni kekurangan kasih sayang mak bapak, kekurangan attention mak bapak. Ada yang tak kena kat sekolah, ada yang tak kena kat rumah. Dorang ada personal issue. Talk, berbual. Macam that time kita pun pernah berbual. I think yang tak salah ini conversation was time kita masih kat kapak lagi. Bully kan? Berbual dengan mak bapak. Luahkan. Jangan malu mak bapak ketawakan. And kurangnya mak bapak kat luar tu jangan macam suar. Jangan ketawakan anak. Let them talk. Kasih diorang luahkan pasal. Pasal kadang-kadang it might, to you it might be a small issue. To them mungkin isu yang besar. Yang diorang sendiri diorang tak dapat kawali dengan perasaan atau dengan perbuatan. Talk. Korang kena berbual. Talk to each other. Korang kalau tak berbual, korang don't let that issue out. Dia akan macam ni lah. Macam antara cakap, mak bapak tegur, marah apa kan, nanti yelah. They will still keep on doing the things that diorang rasa macam, this is gonna make me free. Pasal macam ada orang, kenapa diorang minum? Kenapa diorang ambil dadah? Bukan murah, mahal. Tapi kenapa? Bila diorang buat, diorang rasa diorang lalai kan. Diorang free from their masalah. Diorang dah tak terfikir. Diorang rasa macam everything macam, fun. Euphoria. That happiness yang diorang tak rasa, diorang dah tak boleh rasa dalam alam yang benar ni. Korang dah tak boleh rasa. You all need that euphoria, that high to feel happy. Kenapa? So if you guys are leaning to that means ada issue. So talk about that issue. Luahkan dengan family, luahkan dengan mak bapak. Jangan luahkan dengan members ke, kat some pakcik kat kedai kopi ke apa. Jangan. Mak bapak, kalau rasa mak bapak macam judgemental, pergi kat ustaz lah. InsyaAllah dapat jumpa ustaz kan. Betul-betul dapat jumpa ustaz, pergi masjid jumpa ustaz, berbual dengan ustaz. Cakap ustaz ni saya nak berbual one on one. Saya nak luahkan perasaan, saya nak minta bantuan. InsyaAllah lah masjid-masjid kita, ustaz-ustaz kita, they are willing to help lah.
Betul tak? Korang pun kira kita cakap apa tahu. Kalau korang tahu ada macam korang nak bual dengan orang itu tak klik kan, korang pergi masjid kan. Kalau let's say korang pergi masjid, korang tengok mungkin ada a band of brothers yang duduk together atau muka selalu familiar. Korang tegur je. Tegur macam tanya ada kelas ke kat mana-mana nak belajar. Kadang-kadang bila korang pergi tempat gini, korang meet, macam bila korang datang, korang tiba-tiba nampak macam dia pun ada juga dia nampak macam gonjol je. So korang rasa macam mungkin korang boleh bond kat situ because everyone is on the same purpose. Mungkin dia pun baru. Jadi kau datang together macam sometimes you can pair up macam kita ingatkan each other lah. One thing best macam tempat ini, semua lain payung, lain baju, lain butang, semua berlainan lain tapi kita tapi kita semua duduk for one purpose. Yes. So that's where we get that bonding tau. Yes, correct. So ini semua kira kita kata apa tau, untuk parents kita nak kena alert dengan anak-anak kita punya kira grow up, diorang punya pembesaran kan, diorang punya kawan, diorang punya apa macam Anta cakap tadi, kita nak kena alert. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa kita ada authority. Kalau kita perlu go hard, kita go hard. Seperti ni lah, bukan go hard pergi rembat lah maksudnya. Go hard as in apa tau, use the legal way of doing things. Kita might be hated by them, tapi kalau diorang sampai masanya diorang kira sober, diorang tahu yang kita buat ni kena sayang. Macam Anta cakap, kalau masih sayang, dia akan marah, dia akan buat apa-apa. The moment dia diam, dia lepaskan, kita yang patut risau. Percayalah cakap what I say sekarang ni, fikir balik dulu apa dulu mak bapak aku buat, tak ada satu pun yang anda rasa diorang buat salah. Even though during that time mungkin kita rasa marah ke, kita rasa tak suka. Bila kita fikir on a sober mind with a thought of knowing who Allah is, kenapa Allah cipta kita, kenapa kita Tanggungjawab diorang, kenapa kita daripada diorang dan kenapa diorang diberikan kepada kita, from A to Z apa yang berlaku, we're all for good. Diorang nak yang terbaik buat kita. Cuma mungkin cara diorang berlainan dengan cara yang kita nak pakai sekarang. Tapi at the end of the day, kita tahu tau, diorang nak yang terbaik buat kita. Lain lah kalau korang ada parent korang tu cakap apa tau, kau tolong aku jual ni boleh tak? Kau tolong aku jual. Ini maknanya parent korang yang problem. Memang ada. Memang ada. Parent gini kan, memang ada. Jadi ini memang kokap lah. Tapi kalau korang daripada dulu korang tengok parent aku asyik marah aku, let's say kau satu hari kau dah jadi baik, kau pakai baju warriors mentality, pakai baju resilient kan, macam Abu Zaid ni kira. Lepas tu undefeated awak. Kau dah undefeated ni, kau duduk kira undefeated kan, kau duduk, kau fikir balik kan, kau renung balik, dulu mak aku ni pukul aku, bapak aku pukul aku, marah aku, cakap jangan buat gini, kongkong aku apa semua. Untuk kebaikan ke untuk apa kejahatan? Kau mesti akan cakap untuk kebaikan. Kau mesti akan cakap untuk kebaikan. So yes, at the end of the day, bila kau sober, mind kau straight, kau tahu untuk kebaikan. Tapi at that point of time, bila kau tengah rebel, kau macam rasa ni semua tak kena. Aku kasih Ana kasih satu Ni this is not me Dia dulu dia lahir rumah. Mak bapak dia call polis, dia sampai kena tangkap polis, bawa balik rumah. Sampai to the point sampai dia punya neighborhood polis semua dah kenal lah budak ni. Sekarang ni bila dia cakap, dia teringat balik benda tu. You know what the person say? Aku bersyukur lah dulu mak bapak aku call polis. Aku rasa kalau mak bapak aku tak call polis, aku rasa something bad would have happened. I think I would have gone down a very bad hole. See? Bila sekarang dia fikir balik macam alhamdulillah sih. Macam dulu bingit macam alamak, bila keluar rumah je, potong bawah blok je, nampak polis officer kau. Mak bapak aku tak nak mak bapak kau call aku lagi macam that type of vibe tau. Until they know each other. Macam dah kenal dia, lama dini kau jangan buat macam So macam bila dah sampai sekarang alhamdulillah. Mak bapak aku call. Kalau mak bapak aku dulu tak call polis, macam biarkan aku terbengkalai, aku rasa aku dah rabak dia kau. So see, right now you all might have the mentality macam alamak leceh mak bapak aku ni, sikit-sikit semua tak kena semua. But you all need to change your perspective. Betul tak? Pelan-pelan. So kita want to conclude, right? Okay, Abu Zaid, kita dah talk about this thing, yang mana this discussion ni antara kita, bila kita dua punya episode tak ada guest kan, kita akan talk about all these thing yang kira apa tau, yang kita might face dan kita grow up, yang mana apa tau, banyak orang kat luar pun actually facing. Senang kata topik yang takkan habis pula. Topik yang takkan habis lah. Pasal selagi masih hidup mesti ada jalan cerita pun. Betul tak? Setiap orang ada dia punya jalan cerita. Setiap jalan cerita tu ada dia punya hikmah yang kita nak derive. So that's when korang duduk dengan kita di hikmah di sebalik kisah. So okay Abu Zaid, apa
nasihat terakhir, bukan terakhir lah, nasihat terakhir for this episode lah kan. We're going to come back guys, jangan ingat kita terakhir, okay. Nasihat insyaAllah yang I mean you can give for us all lah. Kalau as a reminder macam okay, Ana ingatkan balik whatever yang especially for me on my part Ana declare bila Ana cakap sesuatu tu it's a reminder for myself. Bukan yang Ana nak cakap ni yang Ana ni dah jadi manusia yang terbaik ke, abid atau alim yang terbaik ke, atau seorang bapa yang atau seorang anak yang terbaik ke, Ana tak ada buat mistake. No, I still make mistakes and Ana pun tengah trying to rectify myself. So pada Ana punya my advice yang Ana sampai sekarang Ana betul-betul pegang, Ana takkan, insyaAllah Ana takkan is it's okay to make mistakes, but at the same time jangan give up, jangan putus asa, keep on going, keep on trying, cuba kita jatuh macam mana, you are undefeated. Legit you are undefeated selagi kita berdiri. Bukan kita bila kita letak dia tengah fight dia down kan, dia tu down, dia biarkan baring je, dia akan bangun. So that's when resilient kan. Kita bangun balik, selagi Allah tak tarik nyawa kita tu, selagi tu kita bangun balik. Pasal Allah kalau tarik nyawa kita, kita dah tak boleh bangun apa. So selagi kita masih bernafas, kita fight, kita bangun balik. So keep on trying, keep on fighting walaupun macam mana pun susah. So jangan give up. Kalau betul tak boleh fight seorang kan, minta pertolongan, talk to your parents, talk to adik-beradik, talk to proper friends, proper sources, proper help, and never ever give up. Never ever give up. So that's the nasihat from Abu Zaid. So for me, aku punya advice is apa tahu? Kira kita tutup untuk this episode dengan aku punya advice yang aku nak kaitkan kepada kita punya sponsor, okay? So korang tengok okay? Aku punya advice kepada korang, okay? Korang tengok ni, warriors mentality kat belakang dia is never back down kan? Never back down. Ini so, macam yang ni so korang seperti apa yang Abu Zaid cakap, kira you might be challenged by Allah SWT, tapi ingat, kau should have that mentality of apa tahu, fighting through your life journey. You cannot give up. So you should never back down kalau apa pun yang Allah kira uji kau. Pasal kau mungkin jatuh, tapi bila kau jatuh, kau nak kena have that mentality of resilient guys. Resilient ni nampak, resilient maksudnya dia diuji, dia jatuh, dia bangun balik. Kau suka degil kan? Bangun balik. Ni baik punya degil. Degil yang kira positif lah. Kerana apa? Pasal korang nak have the idea that you are not defeated guys. Okay, you are not defeated, undefeated guys. Tapi kenapa bila korang jatuh tu, apa tu ujian tu? You are only tested guys, not defeated. Tested, not defeated. So jadi korang nak kena faham dalam kehidupan ni, kita ni sebenarnya hanya menjalani ujian je. Jadi whether kau pass ke tak tu, dia punya marking tu bukan kat sini. Jadi jangan kau tentukan aku dah condemn aku dah rabak No, kau punya marking pass ke tak tu bukan kat sini, tapi nanti di hadapan Allah SWT. Jadi kau have to keep up, wake up, never back down, resilient in all your ujian. You are only being tested, you are not yet defeated. Until the moment kau stand depan Allah, kau dapat kau punya amalan, kat situ baru kau tahu mana tempat kau. Adakah kau di kalangan orang yang berjaya atau kau di kalangan orang yang merugi. So at the end of the day, kehidupan Mat nak beli ni cepat, dia tak sabar. Okay, now sekarang nanti sekejap kita apa tahu, aku finalize kepada daripada orang-orang yang nak yang dapat yang giveaway ni semua kan. Lepas tu insya-Allah malam ni by pukul 12 insya-Allah kat website kita akan ada yang drop baru ni. Okay, stock unlimited as of now. So siapa yang cepat dia yang dapat. Alright. Okay guys, aku ucapkan very much terima kasih kepada korang for sitting here with us today. Dan also kira alhamdulillah Abu Zaid dapat join kita on time, right? And thank you for korang punya support yang strict tu dengan kita, yang mana tadi kita ada dengan kita sekarang dah go because korang ada things to attend, right? Thank you very much for your support. And jangan lupa follow kita punya sponsor, alright, Hikmah Daily Services and also Hikmah Ukhuwah Merch, kerana mereka banyak kira membantu kita untuk meneruskan hikmah di sebalik kisah. And kepada korang semua, fi amanillah. Assalamualaikum, barakallahu fikum.